Kembali dengan soalan nombor 5. Okey, kali ni dia kata terdapat 15 batang keluli berbentuk silinder. So, kita ada bentuk silinder macam ni. Okey, dia kata setiap keluli ni ada diameter 14 cm. So, ingat ni diameter bukan jari ya. 14 cm dan panjangnya 1 meter. Tengok, ini adalah dalam unit meter. Sedangkan kita cerita dalam sentimeter. Jadi, kamu kena tukar dulu. Meter kepada sentimeter bermaksud dia akan jadi 100 sentimeter. So, ada 15 biji semuanya ya. Okey, kemudian dia dileburkan nak membentuk 70 biji berbola kecil. So, ini adalah berbola kecil dia. Okey, berbola kecil. Okey, di mana berbola kecil ni ada 70 biji. Okey, kemudian sama saiz saja. Okey, berbola tu dia sama saiz lah. Okey, so sekarang ni dia tanya hitungkan isi padu untuk berbola kecil ni. Jadi langkah pertama kamu kena cari dulu isi padu untuk silinder tadi. So formula isi padu silinder adalah pi J kuasa 2 H. So ingat ya pelajar, gunakan pi yang dia bagi. Jangan gunakan pi selain daripada 22/7. Bermaksud kamu tak boleh gunakan 3.142. Kita kena tengok dalam soalan. Kalau dia bagi pi 22/7, kita gunakan 22/7. Kalau dia beri pada kamu 3.142, so gunakan 3.142. So dalam kes ni kita ada 22/7. Darab jejari tadi diberi pada kita adalah diameter 14 cm. Untuk dapatkan jejari, kamu kena bahagi 2. So, kita akan dapat 7 cm. Jejari ni kuasa 2. So, 7 darab 7. Darab dengan tingginya adalah 100 meter. Okey, 100 cm. Okey, jadi dekat sini kamu akan darabkan dia. Okey. Okey, kita akan gunakan kalkulator je untuk cari nilai dia. Okey, kita ada 22 darab dengan 7, darab dengan 7, darab dengan 100. Okey, tekan dulu sama dengan. Okey, bahagi dengan 7. So, kamu akan dapat jawapannya adalah 15,400 cm padu. Okey, ingat ini untuk satu biji. Dia ada 15 biji. So, kita kena darab dulu dengan 15. Jadi, keseluruhannya dia akan jadi 15,400 tadi. Okey, 15,400 kita akan darab dengan 15 biji. So, 231,000 ya. 231,000. 231,000. So, sekarang ni dia kata dileburkan kepada 70 biji berbola keluli. So, dia nak tahu satu biji saja. Jadi, apa yang perlu kita buat? Okey, isi padu berbola dia akan jadi 231,000 tadi. Kita akan bahagikan dengan 70 biji. Okey, so kamu bahagi dengan 70. Bahagi 70. So, kita akan dapat jawapannya adalah 3,300 sentimeter padu untuk setiap biji berbola keluli. Okey, so kalau kamu tengok jawapan ni, dia adalah dalam bentuk piawai. Jadi, kita kena pindahkan dulu. Kita ada 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Jadi, 3.3 darab 10 kuasa 3. Ingat ya, bila pergerakan ke kiri, so dia akan jadi dalam bentuk positif lah. So, 3.3 darab 10 kuasa 3, jawapannya adalah B.